Assalamualaikum, salam bahagia para penonton yang beriman sekalian. Abang ni tu baik kena nak beli barang sikit. Pada waktu sama, ambil peluang buat video nak jawab soalan beberapa orang penonton berkaitan dengan nak buat video. Ada yang duk tanya kata Abang Sarah, nak buat video tu nak beli kamera macam mana? Tu. Ini mana ayat lah. Sebenarnya tak perlu kamera, pelong ถ่ายรูป, pelong video, tak perlu. Yang mahal-mahal tu tak perlu. Kalau dia mau baru nak bermula, cukup saja dengan telefon. Telefon tak mahal pun tak apa. Harga 45,000, 6,000. Kalau nak molek sikit, beli Samsung. Mahal sikit. Yang paling penting sekali, nak buat video konten ni, bukan gambar sangat. Tapi suara, voice, dia sound. Tu penting sekali. Tu. Telefon tak molek pun tak apa. Tapi suara tu yang molek. Kalau boleh lah dia. Dia mau beli mikrofon, wireless mikrofon. Pak nak beli wireless mikrofon ni mahal sikit lah. Ada harga daripada 3,500, 4,000, 5,000 sampai ke 10,000 lebih. Ni masalahnya. Kadang-kadang tu lebih mahal daripada telefon. Tapi alhamdulillah adik kakak lah ni ada wireless mikrofon ni harga murah. Dia mau cari sendiri lah, saya nak oyak tak apa nak berani. Sebab apa, saya sendiri ni beli banyak dah wireless mikrofon. Dan mikrofon bukan wireless saya beli. Lepas tu beli harga murah. Masya Allah. Tengah dok kecek, tengah dok live tu dia hilang suara. Kecek panjang dah. Orang oyak tu, Abang Sarah suara tak ada. Baru tahu kena berhenti. Tu jadi masalah. Dengan tu saya nasihat, dia mau beli mikrofon yang ada brand, yang ada jenama terkenal seperti Saramonic, seperti Holyland, seperti Rode. Harga mahal tapi tak ada mahal sangat. Seperti saya guna dah. Rode, Saramonic, Holyland. Ketiga-tiga tu saya guna belaka dah. Molek harga murah sikit. Holyland Mark 1 Duo. Saya beli 3,500. Harga yang asal 5,500, 5,800 gitu. Tapi learning tinggal 2,000 lebih ya. 2,500 tak apa. Tu deh. Suara molek. Suara jelas. Supaya boleh cancel, voice cancelling, bising tu dia boleh buat. Bunyi hujan ke, bunyi kereta ke, dia kurang. Tinggal suara kita sejelas-jelasnya. Tu. Dia boleh beli dah tu. Telefon beli 5,000, beli wireless microphone 2,000 lebih. Ada jual di mengata tempat. Beli dalam Lazada, Shopee pun tak apa, tapi jaga-jagalah, kena baca molek, tengok molek. Sama beli hak tipu, hak fake, dia jaga-jaga. Dengan tu saya menasihati semua siapa hak nak buat video ni kena jaga suara sebagai kesimpulan. Dia nak buat konten tu guna sajalah telefon hak demo ada. Lepas tu hak saya lagi cuba cari mikrofon pasang lebali, pasang tali tu pun tak apa, ataupun hak wireless pun tak apa. Kalau hak wireless tu lebih molek. Untuk dia mau nak buat permulaan nak jadi YouTuber, TikToker, Facebooker, saudara-saudari, adik kakak semua. Sekarang sajalah. Amo boleh kasih dengan adik kakak pada malam ni. Saya nak pergi beli barang sikit. Untuk nak makan pagi esok sebagai sarapan.
Terima kasih kepada penonton. Sekian. Wassalam.